Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyajik tuan-tuan dan puan. Malam tadi kan hujan. Mungkin juga ada angin ribut. Jadi ni tumbang ni. Pokok kuini. Pokok kuini belakang rumah tumbang. Malam tadi ni hujan tapi awak tak sadar hujan, tapi lebih tak sadar lagi angin ribut. Mungkin ada angin ribut awak tak sadar tu tumbang lagi pun ni memang dah lapuk. Nah ni. Kuini. Mangga kuini. Tuh, dah lapuk dah. Dia dimakan rayap atau dimakan anai. Jadi model sekarang ni anai makan barang hidup. Anai makan barang hidup. Lama-lama mati bantai je. Jahat ni anai ni. Hama. Jadi anai banyak bersarang kat pangkal dia sampai ke atas tu. Lama-lama mati dia. Hentam dia anai. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Kayu tumbang. Nasib baik tak ngentam pondok aku kan. Pondok aku. Pas pada tepi pondok. Pas pada tepi pondok. Kalau angin ni ke sana kemari, kena pondok lah tu. Alhamdulillah pondok ni masih selamat. Kayu tumbang ke arah yang betul. Okeylah, jadi tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.